Kalau bukan business owner, hampa boleh skip video ni sebab yang ni melibatkan untung dengan rugi. As a business owner, hampa kena tahu apa maksud contribution margin. And kalau nak explain bagi senang faham, contribution ni maksud dia berapa banyak duit yang hang actually simpan lepas tolak harga kos harga barang semua. Macam contohnya katakan barang hang jual RM20, kos dia RM14. So technically hang untung yang simpan RM6 saja. Tapi RM6 tu jangan seronok lagi tau, sebab RM6 tu belum tolak kos, marketing, packaging, labor. So yang ni something yang aku pun kena belajar sampai masa sekarang. Sebab bila nampak margin, ada lah profit kan, yang tu kira seronok lah. Tapi sebenarnya aku tak perasan yang mungkin masa tu lah kan, aku tengah rugi tanpa aku sedar. So apa-apa pun before nak kira the actual profit, tengok dulu margin tu cukup tak untuk cover balik kos-kos yang lain. Sebab ramai yang fokus banyak dekat sales tapi tak perasan pun margin. So sales banyak tapi margin still tak cukup untuk cover balik kos-kos additional yang lain. Tu je untuk hari ni. I see you guys tomorrow. Bye.